Institusi perpustakaan perlu lebih menyelah dan ditonjolkan kepentingannya sebagai pemangkin kepada kemajuan ekonomi termasuk politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan negara. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata perpustakaan sebagai gedung ilmu mempunyai peranan yang amat signifikan dalam membangunkan sesebuah negara. Kita mempunyai 506 library. Di bawah kerajaan negeri, kita ada 570 library. Tetapi yang paling banyak adalah di bawah perpustakaan awam. Perpustakaan negara Malaysia, kita telah melaksanakan lebih daripada 48,000 program gerakan membaca pada tahun yang lepas. Dan tahun ini hanya mungkin menjangkau kepada 50,000 program di bawah perpustakaan negara Malaysia. Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan program Jom Baca Bersama 10 Minit 2025 dan Baucer Buku Semarak Membaca 2025 yang diadakan sempena Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia di Sungai Petani pada Selasa. Menurutnya, budaya membaca perlu dijadikan gaya hidup rakyat kerana ia merupakan asas kemajuan dan pemikiran yang matang.